Amerika cuba halang BYD tapi mungkin diorang dah terlambat. Bayangkan satu syarikat dari China yang dulu pernah diketawakan Elon Musk sekarang sedang perlahan-lahan ambil alih pasaran automotif dunia. Dia tak perlu melalui Amerika pun, tapi melalui seluruh dunia lain. Dan lebih mengejutkan, Malaysia mungkin antara negara yang akan terasa impaknya paling besar. Menurut Bloomberg, BYD kini dah kalahkan Tesla sebagai penjual EV terbesar dunia dari segi volume. Syarikat yang bermula sebagai pengeluar bateri di Shenzhen pada tahun 1995 ni bukan sekadar jual kereta, diorang sedang bina satu ekosistem. Dan itu yang buat Washington mula panik. Pada tahun 2024, Amerika Syarikat secara rasmi kenakan 100% tarif terhadap EV buatan China termasuk BYD. Maksudnya, kalau sebuah BYD masuk ke US dengan harga RM90,000, harga dia terus jadi hampir RM180,000. Double the price. Secara logiknya, habislah BYD dekat pasaran Amerika. Tapi peliknya, reaction BYD sangat tenang. Tak ada perang mulut besar pun. Tak ada balas dendam. Diorang cuma tukar strategi dan mula fokus kepada Asia Tenggara, Amerika Selatan, Timur Tengah, Afrika dan Eropah. Dan dekat sinilah cerita sebenar bermula. Menurut Reuters dan Nikkei Asia, BYD kini sedang agresif buka factory dan operation di Thailand, Brazil, Hungary dan kemungkinan besar di Mexico. Di Thailand je, BYD berjaya jadi EV brand paling laris. Walaupun Toyota dah berakar dekat sana selama berdekad-dekad. Baru-baru ni aku pergi Phuket dengan Krabi. Almost semua EV yang aku nampak kat situ, BYD dah conquer. Kenapa benda ni penting? Sebab ini bukan sekadar jual kereta murah. Ini strategi geopolitik. Setiap kali BYD buka factory, diorang create local jobs. Dan bila create jobs, kerajaan tempatan mula ada kepentingan untuk pastikan BYD berjaya. Supplier tempatan mula bergantung pada ekosistem diorang. Charging infrastructure mula dibina dan lama-lama negara tersebut jadi terikat dengan teknologi China. Dan ramai tak sedar benda ni. Jepun pernah buat benda yang sama pada era 70-an dan 80-an. Bezanya sekarang, China bergerak lebih laju. Tapi apa yang buat BYD ni sangat bahaya kepada pesaing sebenarnya bukan design kereta diorang, tapi cost structure tu. Ramai orang ingat EV semua lebih kurang sama. Tapi sebenarnya tak. BYD ada satu kelebihan besar yang Tesla, Ford atau GM tak fully ada, which is vertical integration. Diorang buat bateri sendiri dan dalam industri EV, bateri boleh jadi hampir 40% daripada total cost kereta. So, BYD bermula sebagai battery company. Jadi, bila syarikat lain baru nak belajar EV, BYD dah bertahun-tahun faham chemistry bateri, supply chain lithium, thermal management. Sebab tu, diorang boleh jual BYD Seagull dengan harga sekitar $10,000 je. Lebih kurang RM47,000. Kalau korang nak tahulah, Amerika punya kereta dalam lingkungan $30,000 average. Kalau $10,000 dah lah dapat EV, memang sangat-sangat deal breaker dan mesti orang akan beli. Dan ini yang buat Amerika nervous. Sebab dekat US sekarang, EV paling murah pun sekitar $25,000 selepas tax credit, which is RM110,000. Kalau BYD masuk tanpa tarif, banyak kereta EV Amerika nampak terlalu mahal. Dan benda ni sebenarnya dah pernah disebut secara terbuka oleh pakar industri automotif. Menurut laporan Wall Street Journal dan Financial Times, ramai analis percaya tarif tersebut bukan sekadar protect jobs, tapi untuk beli masa. Masa untuk syarikat automotif Amerika catch up. Tapi persoalannya sekarang, adakah diorang sedang catch up atau BYD bergerak terlalu pantas? Dan lebih menarik, BYD sebenarnya tak terlalu bergantung pun pada Amerika. Amerika tu cuma 4% je daripada populasi dunia. Masih ada baki 96% dan ramai masih belum beli kereta pertama mereka dekat market ni. Dan BYD nampaknya fokus dekat situ. Asia Tenggara, India, Afrika, Amerika Selatan dan Middle East pasaran yang sedang membangun. Tapi ada demand besar untuk kereta murah dan teknologi baru. Dan Malaysia sebenarnya berada dalam kawasan yang sangat strategik untuk expansion ni. Kita dah mula nampak sendiri dekat jalan raya. BYD Atto 3, BYD Seal, BYD Dolphin, jumlah dia makin banyak setiap bulan. Menurut data JPJ dan MAA Malaysia, BYD kini antara brand EV paling cepat berkembang dekat Malaysia. Sam Darby Motors pula aggressively expand showroom dan charging network. Maksudnya, perang EV ni bukan lagi future, dia dah mula sekarang. Dan dekat sinilah Tesla mula berdepan cabaran sebenar. Sebab Tesla selama ni menang dari segi teknologi dan branding. Tapi bila BYD datang dengan harga jauh lebih rendah, ramai pengguna biasa mula tanya satu soalan mudah. Kalau kedua-dua kereta ni boleh drive, bawa sedap dan ada teknologi canggih, kenapa nak kena bayar lebih? Dan ini sebenarnya pattern yang pernah berlaku dalam industri smartphone. Dulu Samsung dan Apple dominate. Lepas tu datang Huawei, Xiaomi, Oppo bagi teknologi hampir sama pada harga jauh lebih murah. Sekarang benda sama mungkin berlaku dalam industri otomotif global. Cuma kali ni stakes dia jauh lebih besar. Sebab kereta bukan sekadar produk pengguna. Ia melibatkan manufacturing, jobs, national economy, infrastructure, bahkan geopolitik influence. Menurut International Energy Agency, lebih 1 daripada 5 kereta dijual globally pada tahun 2025 dijangka merupakan EV. Dan China sekarang dominate hampir keseluruhan supply chain EV dunia, daripada battery processing sampai rare earth minerals. Itulah sebabnya ramai penganalisis melihat perang EV ni bukan sekadar Tesla lawan BYD, tetapi Amerika lawan China untuk menentukan siapa yang akan control future transportation. Dan ada satu
negara yang semua orang sedang perhatikan sekarang, Mexico. Sebab kalau BYD buka kilang dekat Mexico, situasi boleh berubah sepenuhnya. Disebabkan perjanjian USMCA, kenderaan yang dibuat di Mexico dengan local content tertentu boleh masuk ke Amerika dengan tarif lebih rendah. Maknanya BYD mungkin jumpa backdoor untuk masuk pasaran US, dan Washington sedar benda ni. Menurut Bloomberg dan Reuters, pihak Amerika kini memantau rapat sebarang expansion syarikat EV China di Mexico. Kalau faktori itu benar-benar dibina, ia mungkin jadi turning point paling besar dalam perang EV global. Dan dekat hujung semua ni ada satu persoalan yang sangat menarik. Adakah Amerika sebenarnya sedang protek industri tempatan atau secara tak sengaja memberi peluang kepada BYD untuk menakluk seluruh dunia lain dulu? Sebab semakin lama Amerika tutup pintu, semakin banyak negara lain sedang buka pintu untuk China. Dan bila ekosistem factory, charging network dan user base semua dah terbina, mungkin satu hari nanti Amerika bukan lagi pusat utama industri automotif dunia, tapi cuma salah satu pasaran yang terlepas revolusi terbesar abad ini. Persoalannya sekarang, menjelang tahun 2030, adakah BYD akhirnya akan berjaya masuk Amerika atau dunia akan terus bergerak tanpa diorang? Jom komen kat bawah.